Pernah tak kucing macam ignore je kat kita? Hari ni kami nak share 6 tips cara untuk rapatkan hubungan dengan si bulus kita. Pertama, beri dia sedikit ruang. Jangan paksa peluk atau sentuh kalau dia belum bersedia. Kedua, periksa kesihatannya. Perubahan perangai secara tiba-tiba boleh menjadi tanda sakit atau tidak selesa. Ketiga, dekati kucing kita perlahan-lahan. Elakkan bunyi kuat, mengejar atau membuatnya terkejut. Keempat, ajak dia bermain dengan mainan kegemarannya. Biar sesi bonding jadi lebih menyeronokkan. Kelima, hormati mood kucing. Ada masa dia manja, ada masa dia hanya mahu berehat. Keenam, bina semula kepercayaan. Luangkan masa, beri treats dan sentiasa bersabar. Kasih sayang dan kesabaran boleh menguatkan semula hubungan. Tapi kalau perubahan perangainya mendadak atau berpanjangan, bawa kucing untuk pemeriksaan di klinik vet ya.